Apakah orang kita ini hilang nilai? Apa itu kebenaran? Apa itu hikmah? Apa itu ihsan? Apa itu adil? Tidak mengerti sama sekali. Hari-hari orang panggil saya ni, saya sebenarnya baru balik pada Johor ni. Banyak orang Melayu macam ni cara-cara nak buat, mempertahankan tanah-tanah Rizab Melayu ni. Jadi kat mana PMX punya apa ni, dia punya ihsan tu. Apa itu ihsan? Tentang apa yang kita bangkit-bangkitkan ni, dia tak nak jumpa kita. Jadi dia tak tahu hal sebenar. Padahal kita banyak ni dah, dia punya fakta-fakta data kita boleh tunjukkan. Kampung Sungai Baru itu pun mereka tak dapat, PMX tak dapat selesaikan. Kalau nak selesaikan kes Sungai Baru tu dengan satu tanda tangan PMX, semua dah selesai dah tu. Ya, keluarkan apa orang kata, developer yang lama tu, yang bahasa asing tu, keluarkan, beri pada UDA, selesaikan semua ni. Berapa dah belanja tu, bayar je. Itu memang kesilapan kerajaan yang besar, so you bayar lah, you tanggung sendiri. Boleh je PMX kalau nak selesaikan sekejap siap, satu hari siap semua. Kalau dia nak, tapi dia tak buat. Tidak mengerti sama sekali.